Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam episod Podcast YPM Apa Orang Kata dengan topik yang agak menarik hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dulu dengan tetamu jemputan kita hari ini yang kecil, yang molek, yang cantik, iaitu Dr. Norina, Timbalan Pengarah Perkhidmatan Inklusif UKM yang juga terkenal sebagai pakar psikologi. Assalamualaikum Dr. Norina. Waalaikumsalam Izian. Terima kasih sebab datang dan memenuhi undangan kita. Cuma kali ini Dr. Wina ni memang selalu datang. Bila kita jemput memang datang. Tapi hari ni dalam set yang berbeza, iaitu set studio. Sebelum ni kita bertemu dalam ceramah macam tu kan. Okey. So topik pada hari ni adalah topik yang agak kritikal dan kebanyakannya berlaku. Lebih-lebih lagi selepas pasca pandemik, iaitu anxiety dan depression, terutamanya dalam kalangan teenagers. Tapi Dr. Wina bukan teenagers je sekarang ni kita tengok. Orang-orang yang macam berumur pun tua macam saya ni, kategori yang dah lewat remaja lah, masih lagi ada menghadapi masalah anxiety dan depression. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanyalah Dr. Wina, apa itu maksud depression dan anxiety ni sebenarnya? Okey. Thank you, Izan. Senang je. Saya bagi dalam maksud yang paling senang you all semua faham. Anxiety, benda yang kita takut, benda akan datang. Benda tak berlaku lagi, kita dah takut. Itu anxiety. Okay. Compare dengan fear. Anxiety, fear. Fear, kita takut benda yang betul-betul depan mata kita. Okey. Faham. Depression, senang je. Depression, benda yang kita teringat, benda yang lepas. Benda-benda tu dah berlaku dah. Lepas tu kita masih sedih, kita masih sakit dengan benda berlaku tu. Okey. Senang tak ingat? Senang. So anxiety, benda yang akan datang. Tapi kita dah takut. Dah takut. Benda tak ada apa-apa pun. Okey. Fear, benda yang betul-betul depan kita. Kita takut. Okey. Depression, benda yang dah lepas. Benda yang dah lepas. Okey, faham. Senang sangat kalau baca kan. Kalau baca kan macam, tak faham lah benda sebenarnya perbezaan antara depression dengan anxiety ni. Bila Dr. Wina terangkan ni, anxiety tu maksudnya benda yang belum berlaku pun, tapi kita risau. Kan? Kalau fear tu macam depan mata kita dah takut. Kalau depression ni maksudnya benda dah berlaku. Kita teringat, kita macam, ya Allah, macam tu. Teringat yang lepas. Okey, faham. So, dalam mental health, fear tu tak termasuk dalam. Yang dalam mental health, anxiety dengan depression. Okey. Kalau fear tu maksudnya dia bukanlah berkaitan dengan mental Dia maksudnya macam mana? Fear emosi. Sama emosi. juga anxiety pun emosi. Cuma fear tu ada something, ada threat depan kita. Anjing, kucing, kita takut, lipas, pencuri. So maksudnya tak adalah terbawa-bawa kan? Maksudnya benda tu dah depan. Okey, faham. Senang kan ingat? Senang. Kalau tak macam, payahnya saya nak ingat apa benda susah semua. nak faham. Bila kita faham anxiety tu apa, kita tahu, aku tengah anxiety ni. Aku tengah depression ni. Betul. Kadang-kadang kita macam, aku ni anxiety ke? Bila orang cakap macam, bila orang kata anxiety, aku pun anxiety lah. Sama lah macam tu. Padahal tak pun. Kan? Kita sendiri yang labelkan diri kita tu anxiety. Orang suka diagnose diri sendiri. Diagnose diri sendiri. Padahal contoh anxiety. Aku takutlah naik kapal terbang sebab teringat MH370. Dia teringat benda tu. Which is sebenarnya benda tu tak tahu pun berlaku ke tak. Dia akan effect those people yang tak pernah naik kapal terbang, dia rasa aku takut. Dia anxiety. Dia naik kapal terbang, dia jadi anxiety. Part tu contoh. Okey, faham. Okey, kalau macam kita dah tahu anxiety tu apa, depression tu apa, mesti ada simptom-simptom yang menunjukkan kita tu anxiety. Macam contoh macam saya sebelum ni, saya rasa diri saya anxiety, saya diagnose sendirilah. Maksudnya waktu kita zaman COVID. Zaman COVID kan masing-masing macam, takutnya kalau berjangkit ni akan mati. Macam betul ke tu antara macam simptom yang kita takutkan sesuatu tu? Maksudnya macam terfikir-fikir sampai sesak nafas apa benda semua. Adakah itu simptom anxiety? Okey, simptom anxiety tak jauh beza dengan fear. Fear, takut, sama. Palpitation, jantung berdebar laju, tangan basah. Lepas tu rasa kita punya body dalam keadaan fight and flight response. So kita punya nervous system dalam keadaan sympathetic. Semua efek. Daripada lapar jadi tak lapar, mata dia jadi mengecil. So ada simptom-simptom, kita panggil dia sympathetic symptom nervous system. Sympathetic nervous system. Yang tu anxiety Yang tu anxiety. So anxiety kita nak tahu simptom dia tak jauh beza dengan fear. Kita rasa berdebar, kita rasa sesak nafas, tangan kita basah, kita berpeluh,
dalam ekor 40. Macam tu. Kalau depression macam mana, doktor? Depression, dia sedih. Sedih. Okey. Kita kehilangan sesuatu, kematian kucing, kebakaran rumah, kita kehilangan suami, kehilangan boyfriend. Depression. Okey, depression tu kalau contohnya macam kita suka memencilkan diri. Maksudnya tak nak keluar, macam nak duduk seorang-seorang. Adakah itu macam tanda-tanda kita tu depression? Okey. Kita round out. Depression adalah sedih yang berpanjangan, Zain. Sedih yang berpanjang 2 minggu. 2 minggu sedih dia. 2 minggu tu dah kira panjang lah tu? Ya. Okay. 2 minggu tu adalah minima. Minima panjang. Okey. So, kalau sedih 3 hari, boyfriend I hilang. I depressed, boyfriend I hilang. 3 hari, hari keempat dia dah pergi shopping. Itu tak depressed. Okey. Tu sedih lah. Tu sedih. Sedih. Dia beza. So, yang depressed, sedih yang berpanjangan sampai 2 minggu. Dia menangis tak berhenti 2 minggu. Duduk sorang-sorang dalam bilik 2 minggu. Tak makan. Yang dia jenis dulu suka tengok TikTok, sekarang dah tak nak tengok TikTok. Dulu dia suka main bola, sekarang dah tak suka main bola. Tu simptom-simptom depression dalam masa 2 minggu. Cukup 2 minggu dia dah start depressed. Within the time 2 minggu tu, dalam masa 1 hari pertama sampai hari ke-14 tu, dia sedih. Okay. So kalau dia dah masuk melebihi tempoh 2 minggu tu, dia dah kira itu depression. Ya. Adakah macam kalau macam tu kita perlu cari alternatif lain, maksudnya pergi jumpa pakar ke ataupun pergi jumpa doktor ke? Kalau macam jumpa doktor pun kita boleh ke pergi macam jumpa doktor GP yang biasa ni, macam doktor saya ni depression lah doktor, macam mana kan? Kalau macam tu dia sedih 3 hari masa dia cakap dia depressed. Budak suka macam tu. Betul. Kan? Betul. Lagi-lagi budak sekarang ni, ya Allah. Strawberry tahu tak strawberry? Generasi strawberry. Cantik. Lembut di dalam. Hati tisu kan? Hati tisu. Okey, dia ada cara dia macam ni. Bila kita rasa sedih yang berpanjangan, actually bila kita punya amygdala, brain kita tak function dengan well. So bila tak function dengan well, kita buat apa pun mandi tak basah, makan tak kenyang. Makanlah apa pun, makan lagi. Selalu kalau orang kata mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena ni, bercinta. Macam ya Allah, bercinta. Tapi sekarang depression tu macam tu. Dia tak function well. Tak function well ni, dia tidak berfungsi dengan baik, means dia tak mandi pagi. Dia tak buat apa yang dia selalu buat. Biasa dia makan pukul 6, dia tak makan pukul 6. Macam tu. Jadual dia yang selalunya sama je jadi berubah. Dalam masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggu. Jangan baru 7 hari kita dah terus cakap kita depressed. Okey, dalam masa 2 minggu, you tengok diri you sendiri. Kan kita tengok diri sendiri, aku macam dah tak betul lah. Cakap pun macam lidah tak function well. Bila cakap dah tak betul, kita dah aware dah diri kita macam mana. Betul. Lepas tu sedih tu tak nak berhenti. Nangis je. Tu depressed. Okey. Dia nangis je. Untuk pengetahuan semua, bila brain kita tak function well, kita punya brain ni dia mengecil tau. Bila dia mengecil, kita nak besarkan balik. Kita nak make it in position physically yang betul. Yang betul. Jadi kalau you pergi jumpa doktor, kita ada 3 cara. Cara pertama ataupun 3 step. Step pertama, you pergi counselling. You ceritalah kat kaunselor, I sedih, kucing I mati, cerita macam tu. I sedih, husband I tinggalkan I. Ceritalah kat kaunselor. Kaunselor dia ada dia punya etika, dia tak boleh cerita kat orang lain. Jadi you punya rahsia yang terbongkarlah kat dia seorang. Dia pecah di perut. Tersimpan lah gitu kan. Dia terpecah di perut. Kadang orang macam aku nak cerita tapi macam takut macam orang tahu rahsia aku. Kata sebar rahsia aku. Sedih pasal kucing mati je kot. Orang cakap kita sedih macam tu. Ada orang macam tu. Tapi kalau you cerita kat kaunselor dia bercakap perut. Dia tak boleh, dia etika kerja kaunselor. Dia akan layan maksudnya macam Dr. Wina, walaupun even masalah kita tu kucing mati macam Dr. Wina cakap, kucing saya mati ni, saya tak boleh nak apa. Kadang kalau macam orang biasa tengok remeh je, kucing kau mati kan. Macam tu. Tapi kalau macam kaunselor, dia akan macam dia take care lah benda tu. Dia kena layan. Dia kena layan. Itu kerja dia. Memang orang nak jadi kaunselor ni, dia kena suka mendengar masalah orang. Memang bukan simply jadi you jumpalah semua kaunselor Malaysia semua hebat-hebat. Dia orang suka mendengar dan dia orang suka melayan you all. Kalau cerita kat kawan, aku nak makan ni, kau duduk asyik cerita pasal boyfriend kau je, tu kawan. Betul kan? Diamlah, dah tak nak dengar dah kan.
And then the best thing dekat Malaysia ni, kita ada talian kasih tu yang 15999. Betul-betul. 1955. Nanti you check talian kasih berapa nombor dia. You sedih macam mana, you call je. Ada orang nak layan you bercakap. Kalau macam tu kan, kita call, memang orang tu terus layan je lah. Dengar je lah masalah kita. Dengar lah. Oh, okey. Dia cerita lah, I boyfriend lah meninggal macam ni, contoh. Accident lah, jatuh kapal terbang lah, apa benda lah, dia akan dengar dan dia tak akan judge. Good thing counselor dia tak akan judge. Lagi satu, kalau macam talian kasih ni, dia tak nampak pun muka kita. Kan? So senang je. So kat Malaysia, kita ada sebenarnya kemudahan itu untuk kita jaga mental kita. Janganlah macam duduk sorang-sorang. Kalau macam stres ke, depress ke, anxiety ke, jangan duduk sorang-sorang kan? Betul. Kalau tak boleh kat talian kasih, kat sekolah ada kaunselor. Dekat office ada kaunselor. Lepas tu dekat tempat kerja semua ada kaunselor. Kaunselor memang ada dekat posisi hospital pun ada kaunselor. Dia memang diletakkan kat situ, kerja dia memang untuk bantu semua. Untuk bantu pelajar-pelajar, untuk bantu pekerja, semua ada. Itu stage pertama. Stage kedua, lepas kaunselor tengok kita dah teruk sangat, dia bukan 2 minggu, dah 7 minggu, dia hantar pergi psychiatrist. Actually ada stage pertama kaunselor, stage kedua psychologist, stage ketiga psychiatrist. Psychiatrist ni doktor, psychologist ni psychologist. So dia belajar, dia berbeza-beza. Kaunselor ada khusus counselling, psychologist khusus psychologist, psychiatrist dia doktor. Dia buat pemilihan psychiatrist. Jadi siapa yang minat pasal psychiatrist, tapi beza dia apa? Kaunselor dia mendengar. Psychologist ni dia akan bagi treatment yang tanpa ubat. Maksudnya macam mana? Nasihat lah. Dia ada treatment dia, contoh cognitive behavior therapy. Dia akan buat treatment untuk kita yang tanpa ubat. Actually benda tu ada kat Malaysia. And kalau you jumpa psychologist yang pandai buat treatment tu, you jumpalah dia mesti boleh treat you. Kaunselor dia mendengar. Psychologist dia treatment tanpa ubat. Kalau tak boleh juga, dia akan bagi yang ubat. Jadi ada 3 level kat sini. So macam kalau macam yang dekat luar sana ada masalah pun, ikut apa Dr. Wina cakap ni, pergi cari psychiatrist, pergi cari psikologis ataupun kaunselor yang paling senang lah, sebab di kat sekolah ada, paling attach, paling nampak dekat. Tapi turutan dia macam tu 3. Biasanya ada kes yang berat, 3 kena ada untuk settle satu kes. Okey. Yang tu nanti kejap lagi kita dengar pengalaman kan. Macam best ni nak dengar pengalaman tu. Okey, Dr. Wina. Tadi Dr. Wina cakap nak kena jumpa psikiatris. Rakyat Malaysia ni dia ada satu macam skeptical lah bila kita nak pergi jumpa stigma. Stigma yang macam bila kita jumpa psikologis ke ataupun psikiatris ni, kau ada masalah gila. Orang akan shock gila lah, macam sebab tu macam diorang ni jarang nak ke depan tau. Maksudnya macam tak apalah, nanti kan aku pergi psikiatri kan kawan cakap gila, kan adik-beradik aku cakap aku gila. Macam even parents pun kata, kenapa kau nak jumpa psikiatris? Kau bukannya gila ke apa ke? Tapi sebenarnya dia bukan. Dia maksudnya bukan untuk macam mana Dr. Wina boleh macam stigma tu the whole world, seluruh dunia, bukan kat Malaysia je. Semua orang yang pergi psikiatris tu, semua orang akan cop dia orang gila. Walaupun kita punya awareness macam ni yang membantu rakyat kita, rakyat Malaysia, orang-orang yang ada, supaya take off the stigma tu, buang stigma tu. Sebab apa pun kita kena bantu diri kita. You perlu bercakap, you have to find somebody. Maksudnya diri sendiri tu dulu yang kena ke depan. Kita semua yang apa yang kita buat sekarang ni pun, podcast macam ni pun kita bantu kat semua orang. Betul. Kita buang stigma tu. Actually memang kena cari. And dia sebenarnya tak susah pun nak cari tu, di hujung jari. Macam talian kasih tadi, di hujung jari je. Kata-kata kan kita boleh call kan. Dan sebenarnya kalau jumpa psikologis, dia ada treatment yang yourself, treatment self treatment. Nanti kita belajarlah, kalau ada masa kita belajarlah macam mana buat self treatment tu. Kalau tak nak stigma tu, you boleh buat diri you sendiri, you boleh bantu diri you kalau sendiri. Kalau macam tu boleh cari Dr. Wina? Boleh. Okay, kalau you guys ada masalah tu boleh cari Dr. Wina. Kalau ada masa, kita bocorkan rahsia macam mana buat self treatment tu. Okey, boleh. Saya pun nak tahu juga, sebab saya kadang-kadang saya rasa macam aku ni macam kena memperbaiki aku punya mental health lagi lah. Kalau macam ada anak sakit pula, lepas tu macam ya Allah, macam pressure kan. So macam nak tahu juga rahsia tu kan? Apa. Dalam keadaan macam tu takkanlah nak tersekonyong-konyongnya pergi jumpa kaunselor. Kaunselor, saya stres kan. Anak I ni tak nak diam, bising kat
kan? Dia ada cara macam mana kita nak mental. Kita stablekan mental kita. Okey, kalau dari segi macam kita pergi jumpa psikologis ke psikiatri, ada tak cara kita nak atasi tu hanya di rumah saja? Maksudnya langkah awal maksudnya. Kita sendirilah maksudnya macam ya Allah aku anxiety, aku depression ni, apa aku perlu buat? Langkah awal senang je. Breathe. Oh, okey. Langkah paling senang, paling percuma, paling powerful, you breathe. Bila kita anxious, bila kita depressed, kita punya muscle dia tegang. Keras Masa kita tegang dan kita dalam badan body kita perlu something. Apa tu something? Kita perlu oksigen. Okey. Brain kita perlu oksigen. So anything bila kita takut anjing, takut hantu, kita takutkan flight yang jatuh, takut nak naik flight or whatever, you breathe. Okay. 7. Macam mana tu? Okay. Naik 7. Okey, jom. Jom. Okay, jom kita buat sesama. Okey. 7 kali naik, 7 kali turun, stop, 7 kali, lepas tu turun. Okey, 7 kali Okey, kita kira lah. Kira. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, hold up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, release pakai mulut. Slowly. So body you kena ada oksigen. So boleh bagi bertenang juga kan kalau kita buat macam tu. Buat beberapa kali. Untuk apa? Bila masa you stress, masa you tengah tegang tu, you breathe, dia masuk oksigen, dia lega sikit. Jadi benda yang stress kat sini, dia lega. Tu treatment paling pantas. Okey. Maksudnya hanya boleh di rumah sahaja kita buat. Tak perlulah kita nak keluar ke, nak call talian kasih. Kadang-kadang diorang ni macam sekadar macam mana? Maksudnya tidaklah terlalu bahaya anxiety dia tu, tidak terlalu macam mengganggu kehidupan dia, tapi cuma berada dalam keadaan tu, dalam zone tu. Ketika itu. Betul. Nak exam. Contoh budak-budak nak exam, you all nak exam kan? Nak exam, tarik nafas dulu, bagi oksigen masuk, cukupkan oksigen dalam body. Dia body muscle you cukup oksigen, brain you cukup oksigen, insya-Allah you pergi. Okey, macam Dr. Wina cakap tadi, student nak exam. Okey, kita masuk pula kepada budak-budak zaman sekarang, generasi apa? Strawberry. Okey, Dr. Wina macam ada tak macam pengalaman ataupun apa-apa nak share lah berkaitan dengan teenagers yang mengalami masalah anxiety ataupun depression? Adakah mereka ni sebenarnya betul-betul anxiety, depression, ataupun bukanlah nak kata buat-buat, ataupun macam benda tu hanyalah seketika saja, ketika itu saja? Macam Dr. Wina ada tak pengalaman dengan menghandle remaja ni? Handle remaja tak ada, handle diri sendiri ada. Handle diri sendiri. Handle remaja ni dia berkelompok. Yang tu ada berkelompok means pelbagai, cerita dia pelbagai. Tapi kalau nak dengar cerita yang personal, bolehlah cerita. Okey, yang tu kita tanya untuk YPM saja. Jangan bawa keluar. Untuk YPM saja. Tapi kalau kita nak tanya pengalaman Dr. Wina lah handle macam pesakit yang mengalami anxiety ataupun depression, bukanlah untuk kita sebarkan, tapi untuk kita macam ambil iktibar ataupun kita boleh relate dengan diri kita. So macam boleh tak Dr. Wina macam cerita? Depression, kalau sebut pasal relate, depression dia ada level. 2 minggu kalau tak di-treat, dia depression tahap rendah. Sampai berapa minggu, sampai beberapa minggu tidak di-treat, dia boleh sampai hujung cerita, aku nak bunuh diri. That's mean paling penting bila you dengar anybody, adik-beradik, kawan-kawan, siapa saja aku nak bunuh diri, you tengok posting dia dah pelik, aku ni tingkat 33 ke tingkat 12. Dia pelik-pelik dah posting dia, you kena aware, tak ada orang yang happy aku nak bunuh diri, tak ada. Maksudnya dia dah melalui the whole process tu untuk dia sampai ke tahap kita panggil dia suicidal thoughts. Fikiran untuk bunuh diri. So sampai tahap tu lah sebenarnya situasi dekat Malaysia dan actually situasi kat dunia. Semua macam tu. Okey, macam saya nak kongsikan macam adalah saya macam orang rapat juga, macam pelajar, macam student baru tingkatan, I think dalam tingkatan 3 macam tu. Dia macam tak nak pergi sekolah. Tak nak pergi sekolah. So macam bila parents tanya kenapa tak nak pergi sekolah, tak sihat macam tu.
tak sihat, sakit kat sini, sakit dekat bahagian mana. Then her parents bawa dia pergi jumpa doktor. Doktor GP biasalah, klinik biasa. Kata anak dia sakit apa benda semua. Anak dia sakit, lepas tu bila dah bawa jumpa doktor tu, and then doktor suruh anak keluar, mak tinggal, dia kata macam tu. Parents tinggal, dia kata. So macam pelik lah kenapa parents kena tinggal. So bila cakap macam tu, doktor kata you kena pergi jumpa psikologis ataupun psikiatris. Dia pelik lah, dia macam kenapa anak aku macam sakit mental ke apa benda semua kan. Sebab simptom yang dia bagi tahu, simptom sakit tu bukannya sakit yang betul-betul sakit yang perlukan ubat ke apa. Dia adalah masalah kesihatan mental ni. Mungkin ada sebab dia tak nak pergi sekolah tu. Kenapa, punca dia apa benda semua kan. Macam Dr. Wina, berdasarkan pengalaman Dr. Wina sendirilah, handle bukan teenagers ataupun siapa-siapalah, apakah punca yang selalu terjadi menyebabkan diorang ni mengalami masalah anxiety dan depression ni? Very sensitive. Punca selalu kan remaja, correct me I'm wrong, tapi based on my pengalaman, puncanya family. Okay, family. Puncanya banyaknya family. Mak bapak bercerai, dia terpaksa tinggalkan atuk dia. Ni based on my pengalaman. Pergi kat sekolah, tak dapat datang sekolah, kena jaga atuk dia. Mak bapak dia bercerai, mak dia bedridden. Puncanya sebab kebanyakannya family. Kedua, level kedua, bully. Oh, bully. Okey. Itu memang selalu kita dengar lah kat sekolah kan. Ya. Kalau based on pengalaman, level pertama family, level kedua bully. Kadang-kadang bila bully ni, diorang macam tak nak cerita dekat parents. Dia macam ambil tindakan sendiri yang macam tak pergi sekolah lah, tak nak pergi sekolah apa benda semua. Dia tak cerita pun masalah tu. Sebenarnya dia kena cerita kan. Tapi sebab stigma tu, kalau aku cerita nanti orang marah aku balik. Betul juga. Kan berbalik pula kepada ya Allah. Sebenarnya bila kita environment dia, bila orang datang kat kita, cikgu dia bully aku, kita kadang-kadang tak perasan kita pun termarah dia juga. Sometimes cikgu selalu macam tu, cikgu berhati-hati. Tapi bila dia jumpa kaunselor dia ada teknik dia. Tapi ikutlah, kalau sekolah tu ada apa jadual kaunseling, dia ada cara-cara dia. Tapi just go. Just go. Okay, maksudnya macam anxiety dan depression ni, jangan simpan. Tu je, mudah, simple. Jangan simpan. Kita cerita dekat orang yang kita percaya kan. Percaya yang macam kalau kita dah tahu yang dia tu macam, kalau cerita dengan dia mesti tersebar. Tak payahlah cerita. Kita ceritalah dengan, selalunya yang macam ni parents kita. Betul tak? Macam family lah. Family banyak. Based on pengalaman saya. Ada pelajar yang tak datang sekolah, ada kes polis, ada yang kes pukul. Semua based on family. Macam mana kita nak ubah tu kan? Dan family biasanya yang jenis yang ni, miskin bandar. Ni based on pengalaman, bukan judgement, tapi based on pengalaman. Kita share ni pun untuk macam awareness kepada semua, bukannya niat untuk kita nak letakkan tu salah tu pada siapa-siapa, tapi untuk kita berkongsi. Betul tak doktor? Kita tengok keadaan kita jenis macam mana, kat mana ke posisi kita, rumah kita macam mana. Okay. Banyaklah kalau nak cerita. Banyaklah. Yang kes polis tu like every week. Ya ke? Cerita-cerita lain. Lain orang, bukan lain seorang. Maksudnya kita punya kes sebenarnya very dah tahap tinggi lah. Kena kerajaan memang kena ambil tindakan yang sewajarnya. Bantu mereka yang terkesan dan bantu kita yang nak bantu mereka. Contoh bantu kita. Bantu kita kawan. Bantu YPM. Okey, betul. Bantu YPM, dan kita pun di YPM pun kita bantu juga dengan kita ceritakan melalui podcast macam ni. Kita bawakan isu-isu yang memang mempunyai stigma dalam masyarakat, yang kita nak create awareness kepada semua supaya kita jangan judge kalau berlakunya sesuatu. Kita macam kita kena berlapang dada dan mendengar secara terbuka. Betul. Kita kena jadikan diri kita kaunselor juga. Itu skill juga tu. Kadang-kadang kawan-kawan suka cakap dengan kita, tapi kita tak tahu macam mana nak layan di balik. Betul tak? Betul. Kita macam, alamak, aku nak bantu dia ni. Tapi macam mana aku hanya boleh macam mendengar, okey. Kadang-kadang kita kan salah cakap. Betul. Salah cakap tu lagi menambah pula. Menambah pula sedih dia. Tu kawan yang cikgu dekat YPM ada cikgu kan, pensyarah YPM dia, bahagian marah pun ada bahagian-bahagian dia kan. Pelajar-pelajar yang menghadapi isu macam ni, dia pun berjumpa dengan cikgu respon tu yang menyebabkan terkesan balik. Anyway, itulah cerita dia.
Okey, sebelum kita nak wrap up, nak akhiri kita punya sesi podcast pada hari ini, ada tak apa-apa Dr. Wina nak cakap kepada masyarakat, macam mana kita nak mengurangkan masalah anxiety dan depression? Kalau kita tak kurangkan pun, kita macam kita sebarkan apa yang patut kepada masyarakat supaya mereka ni tak ada lagi stigma-stigma yang macam Dr. Wina cakap tadi. Akhir kata lah. Dalam hati hati ni tersentuh daripada hati. Memang saya sarankan kepada semua yang mendengar hari ni, supaya you all tahu cakna apa keadaan you all. Keadaan you tengah anxiety ke, keadaan you tengah depressed ke, keadaan you tengah sedih ke, keadaan you tengah takut ke, anything, what kind of emotion yang you hadapi, apa perasaan you. You tahu apa, kadang-kadang kan kita tengah marah tapi kita cakap aku sedih, padahal dia marah. So marah dengan sedih, dua emosi yang berbeza. So ambil tahu tentang emosi ada banyak jenis emosi. Kita tahu untuk kita kenal diri kita. Once kita kenal diri kita, kita tahu kedudukan kita yang kita aku tengah marah, so jangan kacau. Macam tu. So you take off yourself a little bit daripada beberapa minit untuk you calm down balik. So treatment yang perlu diajar, perlu tahu. Yang kedua yang I ajar breathing tadi. So semua orang kena ada first aid help ni, bantuan first aid masing-masing. Sebelum kita dapat bantuan lain, kita kena bantu diri kita sendiri. Betul. So tu akhir kata saya. Okey, punca pakal dia, kita yang tahu diri kita sendiri macam mana. Kita yang perlu keluar daripada situasi yang kita alami tu supaya kita boleh move on. Betul tak? Ayat move on. Okey, itu saja untuk hari ini, dan kata-kata terakhir Dr. Wina tadi mengakhiri kita punya topik podcast kita hari ini, anxiety dan depression, khususnya kepada golongan remaja. Nantikan topik-topik yang lebih menarik selepas episod ini dengan tetamu-tetamu jemputan kita yang kita bawakan khas hanya untuk anda. Mengakhiri itu, jangan lupa follow TikTok dan Instagram YPM dan juga subscribe YouTube YPM. Okey Dr. Wina? Okey. Bye.